Kak kita berkelahi dengan kita, kita berkelahi dengan kak kita, wartawan mai tanya kita, apa perasaan awak berkelahi dengan kakak awak? Oh, saya suka, mampu hebat dengan lori dia lagi bagus. Kita suka. Tapi yang sedih tak boleh tidur malam siapa? Mak ayah kita. Saya ingat lagi Pak Long cerita kat saya. Pak Long duk ada lagi. Dr. Ismail Lutfi. Ya? Dr. Ismail Lutfi. Orang makan nasi dengan Dr. Ismail Lutfi. Dia ambil lauk, dia buah dalam pinggan mak bapak dia. Dia cedok nasi, dia buah dalam pinggan pak dia. Wahai dia tu Profesor Dr. Ismail Lutfi. Kan? Patut dia makan sengat apa, orang tak kata apa. Tapi dia tengok bapak dia duduk makan, dia ambil, dia cedok. Ya, merendahkan sayang. Merendahkan sayang kita. Dalam satu majlis itu, pak kita ada, kita ada, kita kena rendah sayap. Kita seolah-olah sedang khidmat kepada dia. Kita ada macam-macam pengaruh besar-besar. Rendahkan sayap kita depan dia. Quran kata paling dahsyat, Quran kata waqur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Inilah benda yang paling dahsyat kalau kita boleh buat. Apa dia? Mendoakan. Kita katalah rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, kau kesian belahlah kepada keduanya, mak aku, bapa aku, kama rabbayani saghira. Kesian belah yang saling tak tumpah sebiji, macam mereka kesian belah masa aku kecil-kecil dulu. Yang ni lah ikhwan, kesudahan kita. Maksud dia, rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Mukhalafah ayah dia, seorang anak tak akan boleh buat baik pada mak bapak macam mak bapak buat baik pada dia. Hanya satu dia boleh kata rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Hanya Allah saja boleh buat baik. Ya Allah, hang buat baiklah pada mak bapak aku, hang kesianlah dia. Kita tak tahu macam mana mak ayah kita kesian kita. Kita tak tahu. Allah tahu. Kita tak tahu macam mana dia tengok kita, dia sayang. Cuma kita tahu dia sayang, tapi macam mana tak tahu. Dalam doa kita kata kama rabbayani saghira. Aku tak tahu ya Allah, tapi tolong balas balik seperti mana dia sayang aku. Dan aku tak tahu macam mana dia sayang aku. Adakah macam kita sayang anak kita? Tak. Yang tu kita sayang anak kita. Mak kita sayang kita bukan macam kita sayang anak kita. Tak. Kita sayang anak kita ada cara kita. Mak kita sayang kita ada cara dia. Mak ayah kepada mak ayah kita, sayang mak kita macam dia sayang. Kama rabbayani saghira. Kerana tu ikhwatul iman, Allah subhanahu wa ta'ala bagi ingat kepada kita ikhwan, supaya kita sentiasa buat baik. Kita tak minum arak, kita tak namam, kita tak mengadu domba, kita tak mengungkit-ungkit, tapi kita juga tak mau derhaka pada mak bapak. Nabi SAW sebut dalam hadis Anas bin Malik, riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi kata, man ahabba an yabsuta lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Nabi kata, barang siapa suka kalau Allah Ta'ala luahkan rezeki dia. Suka tak Nabi kata? Siapa suka Allah Ta'ala luahkan rezeki dia, Allah Ta'ala bagi tambah umur dia. Siapa yang tak suka benda ni, Nabi tanya. Maka kalau nak Allah Ta'ala luahkan rezeki kita, Allah dalamkan rezeki kita, Allah banyakkan rezeki kita, Nabi kata fal yasil rahimah. Maka Nabi kata jangan putus hubungan rahim. Hubungan rahim pasal itu dipanggil silaturrahim. Apa dia? Satu hubungan yang diikat dengan rahim. Kita daripada rahim mak kita, ada abang kita, ada kak kita, ada adik kita, ni nama silaturrahim. Ni bukan biasa-biasa punya hubungan, silaturrahim.
Kalau kita buat tak elok kat abang kita, yang luka hati mak kita. Kalau dia hidup, kita berkelahi dengan kak kita, yang susah hati bukan kak kita, mak kita, ayah kita. Kak kita berkelahi dengan kita berkelahi dengan kak kita, wartawan mai tanya kita, apa perasaan awak berkelahi dengan kakak awak? Oh, saya suka, mampu hebat dengan lori dia lagi bagus. Kita suka. Tapi yang sedih tak boleh tidur malam siapa? Mak ayah kita. Pasal apa? Ini nama dia silaturrahim, hubungan daripada rahim, bukan hubungan qarabah biasa, bukan hubungan jar dengan jar, jiran dengan jiran, tapi hubungan rahim, satu rahim, rahim mak kita. Maka siapa yang putus silaturrahim, Allah Ta'ala akan putuskan rezeki dia, Allah Ta'ala akan putuskan keberkahan dalam hidup dia. Allah Ta'ala putuskan. Pasal apa? Yang akan menangis dalam putus silaturrahim ni siapa dia? Mak bapak kita. Karena itu ikhwatul iman, apa yang Allah Ta'ala beri kepada kita, kita jaga ikhwan. Semoga kita mendapat kurnia yang lebih baik daripada Allah Ta'ala.